Kesilapan diet ramai Malaysian buat. Makan roti lebih daripada nasi. Kita kena ingat, roti ni bukan makanan ruji kita. Makanan ruji kita adalah nasi. Gandum ni kita kena import 100% sebab Malaysia tak ada ladang gandum. Lepas tu dalam gandum ni dia ada sejenis protein yang nama dia gluten. Gluten ni boleh mengakibatkan keradangan usus. Nak tahu keradangan usus, anda Google leaky gut syndrome. Dia boleh mengakibatkan penyakit yang lain pula. Sebab tu kita kena makan nasi. Okay, nasi tak ada gluten. Kita memang kaya dengan beras. Kita ada sawah padi. Dan yang best ni, nasi ni dia kena dikombinasikan dengan lauk tradisi kita yang bahan asas dia adalah santan dan juga minyak sihat. Contohnya masak lemak cili api. Santan yang ada dalam masak lemak cili api tu bersifat anti keradangan dan kelebihan yang terbaik kepada mereka yang nak menurunkan berat badan. Dia boleh membekalkan tenaga alternatif kepada badan kita selain daripada gula. Nak tahu lebih lanjut khasiat-khasiat makanan tradisi kita, join Facebook group saya Diet Makan Kurus. Saya dah sharekan link di ruangan komen di bawah. Jumpa lagi.